Ramai orang tak sedar, rawan lutut makin nipis tanpa disedari setiap hari. Mula-mula lutut berbunyi bila bangun kerusi. Lepas tu datang rasa mencucuk bila rukuk atau naik tangga. Malam-malam pula berdenyut sampai susah nak tidur. Itu semua tanda awal osteoartritis. Bila rawan makin haus, sendi makin nipis dan akhirnya lutut terkunci. Kalau kau biarkan, risiko besar kena cucuk gel, tukar sendi besi, malah lumpuh seumur hidup. Ramai ingat sakit ni biasa, padahal inilah punca perlahan-lahan hidup jadi terbatas. Sebab tu aku mula ikhtiar dengan jus Lenix. Dalam satu sachet kecil, ada gabungan herba tradisi tulang gunung untuk pelinciran sendi, kunyit untuk kurangkan radang, halba untuk lancarkan darah dan hilangkan tegang. Aku amal setiap hari, pagi dan malam. Senang je koyak terus minum, tak payah rebus, tak perlu sapu. Alhamdulillah lutut makin ringan, nak rukuk sujud pun lancar dan aku boleh bergerak tanpa rasa tersekat lagi. Kalau kau masih biar sakit lutut tanpa ikhtiar, ingat, rawan makin hari makin nipis. Jangan tunggu sampai terlantar. Ikhtiar sekarang dengan jus Lenix, tekan button order now sekarang sebelum terlambat.